Jam kita selami hadis 22. Mesejnya ringkas tapi sangat-sangat memberi inspirasi kepada kita semua. Pernah terfikir tak, apa sebenarnya syarat paling asas untuk kita melangkah masuk ke syurga? Sebenarnya, jalannya tak rumit. Ia dibina 100% atas iman dan amalan soleh yang ikhlas. Ada 4 rukun penting je. Kerangka rohani ni memang direka supaya sangat mudah untuk kita faham dan amal. Pertama sekali, pastinya solat fardu. Kita kena jaga dan dirikan solat 5 waktu ni sehabis baik. Rukun kedua, berpuasa. Kita diwajibkan berpuasa dengan penuh ikhlas sepanjang bulan Ramadan yang mulia. Seterusnya, keseimbangan. Buat segala suruhan Allah dan pada masa yang sama, tinggalkan terus apa yang diharamkan. Tapi macam mana nak guna konsep besar ni dalam realiti kehidupan seharian kita? Mari kita tengok. Bayangkan seorang pelajar, pagi dia solat, siang hormat guru dan dia sentiasa jauhkan diri dari benda buruk. Kunci utamanya, ikhlas dan istiqomah. Buat semuanya secara berterusan semata-mata kerana Allah. Baru menjadi. Bila jadikan ini rutin, automatik kita berubah jadi insan yang lebih baik dan selangkah lebih dekat ke syurga. Hasilnya memang luar biasa. Pegang kuat 4 rukun ni, anda dijamin bahagia di dunia dan juga di akhirat. Jadi, tanya diri sendiri, dah mula ke amalkan formula mudah ni hari ni? Jom kita mula sekarang.